Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita dapat menyambut Maulidul Rasul di peringkat Tiara Setiawangsa. Bermula pukul 6 petang tadi dengan perarakan daripada depan, daripada Fikat House terus ke Surau Anjung Tiara di sini. Saya amat seronok dan gembira kerana terdapat banyak datang penduduk ramai daripada yang kecil, yang besar yang datang untuk datang memenuhi tema yang kita tentukan pada hari ini. Dan tentunya selepas itu diikuti dengan kasidah daripada kumpulan dari Melaka dan diikuti dengan kuliah maghrib yang disampaikan oleh Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Kami amat berbesar hati juga dengan kedatangan penyelaras Parlimen Setiawangsa, Datuk Yang Berbahagia Datuk Azlin Shauki yang turut datang ke majlis ini mendengar kuliah maghrib pada awal hari ini, dan juga terima kasih juga dengan dia menyampaikan hadiah kepada tokoh Maulidul Rasul Anjung Tiara Setiawangsa untuk tahun 2026. Juga berasa berbangga kerana beri penglibatan kami sebagai muslimat di tiara ini memainkan peranan penting daripada perarakan bermula hinggalah akhirnya majlis, di mana kami wanita-wanita bersama dengan para kaum muslimat menyediakan apa yang patutnya disediakan untuk malam ini. Kami juga bagi kaum muslimat mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini, terlebih pada penduduk tiara dan sahabat-sahabat kami yang berada di luar. Semoga apa yang kita lihat hari ini dan akan kita dapat teruskan untuk masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi secara keseluruhannya penduduk dapat datang beramai-ramai, dapat berinteraksi dan lagi memeriahkan majlis hari ini, dan terutamanya kita hendak mengingati Nabi Muhammad SAW, kekasih kita, untuk hari yang istimewa ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi, dan kita insya-Allah kita nak lihat lebih banyak aktiviti yang dapat kita adakan di Tiara Setiawangsa ini. Terima kasih.